Ini duit yang telah dibelanjakan, boleh soal dan menari jawab. Kalau menari apa jawab, Setiausaha Agung jawab. Mana boleh itu? Cakap nama dan staf nombor. Okay, nama saya Tanah Sekat. Saya dari bahagian cabin crew, staf nombor 1107978. Ya. Okay, sebelum tu Jalias baru kata kan, kalau sesiapa kita tujukan soalan, dia saja kena jawab kan. Kerana kalau bendahari, satu bendahari saja. Kalau satu setiausaha, satu setiausaha. Ini tak ada nak sokong-sokong, nak tolong-tolong, semua tak payah. Saya ingatkan satu soalan. Jalias, saya belum habis lagi. Okey. Setiap kali kita buat mesyuarat, you pernah rasa tak kita tak pernah start dengan doa kan? Tapi kali ni kita kita start dengan doa kerana tak kira lah mana satu Tuhan pun, biar dia jadi saksi ya untuk kita semua. Pasal itu, sebab saya cadangkan buat doa dulu. Okey, kerana tiada siapa lebih kuasa dari dia kan? Okey. Sekarang ada sedikit soalan Sebelum diorang buat accounting ni, saya nak tahu, diorang ada buat filing tak? Filing bermaksud, setiap perbelanjaan ni mesti ada bukti black and white. Ada tak diorang buat? Bendahari, tolong jawab. Jalias. Dia macam ni ya, soalan itu. Jalias. Saya belum tanya soalan, saya tanya kepastian. Saya nak tahu satu saja. Tak, nanti saya cakap dulu. Setiap soalan ditujukan pada pengurusi. Pengurusi akan menjemput bendahari menjawab. Okey. Macam tu. Okeylah, sekarang tolong jemput. Tapi direct kepada bendahari tak boleh? Tak apa. Tolong jemput dia sekarang. Saya jemput bendahari jawab bendahari. Saudara Tanah Sekat. Ya, saya. Memang setiap klaim yang dibuat oleh Exco atau perbelanjaan yang diluluskan oleh Exco yang telah dibentangkan di setiap meeting Exco yang telah diluluskan dan kemudian dipersetujui oleh 3 office bearer, iaitu Presiden, General Secretary General dan Bendahari. Dan setiap klaim ini mesti ada black and white supaya dia boleh diluluskan. Okey, saya nak tanya pasal itu kerana saya tengok akaun ni ya. Maaf adik saya is auditor lah. So saya tanya dia kata ini bukan akaun, ini cikau. Tak apa, kita akan saja satu persatu lah. Soal satu-satu. Okay, satu soalan saja. Tolong buka page 92. 92. Okey. Kerana kita start dari 2009, 2010 dan 2011 So kita tengok ni dulu. Semua tengok Okey, dekat perbelanjaan, perjalanan dan penginapan 2009. Saudara semua tengok ni 52,234 pada tahun 2009. 57,897 tahun 2010 dan 2011 orang tengok sendirilah. Boleh beritahu tak apa itu perbelanjaan perjalanan dan penginapan sampai figure tu meletup Okey, saya minta bendahari jawab. Okey. Mengikut rekod kami pada tahun 2009 onwards, tuntutan perjalanan berjumlah RM28,933.80. Tuntutan taksi, tol, letak kereta, sewa kereta, bas, train dan PAS RM22,750.50 dan penginapan RM6,000. Sorry, maaf. Kalau itu terlalu laju kita tak boleh buat follow up. Bagi tahu yang pertama dulu tadi. Ulang balik. Tuntutan perjalanan RM28,933.80. Itu untuk apa tu? Amount untuk you spend the amount tu untuk apa? Tadi you kata 28,000 lebih kan? You spend untuk apa? Okay, tuntutan perjalanan ni sekiranya ahli-ahli Exco dalam masa 1 tahun tu dikendaki pergi ke stesen luar
luar station atau macam allowance lah. It's like allowance for them. Dia orang pergi ke station di Malaysia ke, di luar negeri ke, untuk kos ke, untuk apa ke, dia akan dapat tutur perjalanan ni. So macam tu je. Because they want to attend some meeting, some any activity, just say that's because of the expenses of the transport. You're telling me that 28,000 been spent? And let me ask all the ESCOs. Korang naik apa? Ferrari ya? Huh? If you travel by air, Encik Alias tunggu sekejap. Encik Alias, bila you know the ethic of the mesyuarat, bila orang jawab, biar bagi bendahari jawab habis dulu. tak, Bila kita bendahari ni dah habis tengok jawab, amount dia besar. kalian tepati soal dia. Encik Alias, maaf ya. Amount dia terlalu besar. Bila dia huraikan amount itu, kita tak boleh tunggu sampai tanya balik question tu. Kerana kita kata lepas kita pun tua juga macam Malik. So, bagi kita peluang, kita pergi very in detail supaya semua orang akan tahu. Saya nak be a very professional on that. Bendahari jawab, bendahari. Ini detail. Okey, sekarang kalau kita average it out, lebih kurang dalam 2,200 sebulan untuk 19 exco dan berpuluh-puluh short steward yang dihantar ke seluruh Malaysia untuk melakukan tugas untuk ahli-ahli. Okay, superb lah. I dapat itu. When you're talking about berpuluh-puluh shop steward, mengapa dalam sini tak ada tulis nama dia orang semua? Because when you say that berpuluh-puluh shop That's steward, not my answer to answer. no. As a person who will sign for the amount, you should know. When you closing the account, Your you question is not a account question. yes. When you said you pay for somebody to do a course, it means the account is money involved, and you should be answer. Don't tell me other pillars, please. You cannot itemize each and every person. Yes, you should, because this is the people money. No. Mr. Tanaseka, Mr. Yuzab, you listen to me, You ask me okay? a question. We are the one paying the money. We got a full rights to ask all the questions. You want me to answer? No. Yes, okay, go ahead. Semua buku account dibuka untuk boleh any member can go to Union House and open the account book and to see. Kalau di sini tulis 28,000, you are allowed to go to Union House and find out dari mana datangnya 28,000 ni. Takkan I nak print more than 50 copies. Can you open the page for estimate expenses for 2012 or 2012? Okay. Dan you orang anggarkan anggaran itu belum buka sikit. Itu anggaran belum tak dibuka dulu. Kita buat calculation. Malik boleh jawab. Betul Malik. Dia dah sendiri boleh jawab. Kamu ada soalan tu? Bukan soal apa. Dia sikit. Malik Apa berapa? Tak, kita nak tengok kebolehan Malik saja pasal tu. Apa berapa? Okay, Mike.